Hai, balik-balik jumpa kau MK. Kau ni tak balik-balik ke daripada Bukit Beruntung? Tak balik guys, kena jadi event manager guys untuk Selangor Amateur Open. Jadi guys, saya nak belanja you all. Apa ceritanya pasal green ataupun lubang nombor 8 guys? Sekarang saya berada di green lubang nombor 8. Green ini sebenarnya green yang terkenal kerana membawa maut. Walaupun indeks dia indeks 7, tetapi landing area dia sangat narrow guys. Daripada T-box kita shoot, kalau sebelah kanan ada satu bukit dan anda akan, kalau terlebih daripada bukit itu consider OB guys. Narrow saja, ramping kerengga bagai pinggang Saripah Aini. Kalau anda tee off ke kiri, anda masuk hutan dan hazard area. Jadi kadang-kadang player pakai iron, kadang-kadang player pakai 3 wood atau 5 wood. Tak ada masalah guys. Sebab lubang ni taklah panjang mana pun. Sebenarnya tu yang kata Amir tu. Dia kata kat sini kau nak bagus boleh, kau nak teruk bergantung kepada kau punya keupayaan permainan kau. Jadi di sini penting saya sangat cost management guys. Contohnya di lubang 8 ni kalau saya ambil T-box black 347 je guys. Tak jauh mana pun kan. Jadi 347 dengan kelajuan green speed lebih kurang 9.5-10 lah teman-teman. Tak ada masalah. Green sangat gebu guys. Green sangat hijau, memang terpelihara kat sini. Tip top true green guys. Jadi untuk orang macam korang ni yang nak main, memang ni adalah green impian. Tak komplain, saya jamin guys. Jadi boleh landing. Jadi kalau anda tee off ke kanan boleh OB, ke kiri masuk hazard line. Jadi pastikan anda mencari fairway di sini guys. Selepas fairway, anda kena cross lebih kurang pokok sawit ni untuk nampak green. Itu yang sebenarnya agak mengancam. Tapi tak ada masalah. Bagi korang handicap 15, tak ada hal lah. Alright, jangan lupa komen, like dan share. Daftar cepat-cepat. Kita punya borang penyertaan ada disediakan. Daftar cepat-cepat supaya anda tidak ketinggalan. Jangan kempunan guys. Alright, komen dan share. Bye-bye. Manis-manis CMK, hidup penuh swing. Satu tembakan baik, habis terus bawa winning. Dalam lapangan ini, tak ada istilah dan setiap pukulan berarti setiap langkah penting. Makan